Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita baca kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Setakat abang dengar lah, Imam Ghazali ni banyak karangan dia. Berapa ratus butir kata tak? 300 butir tu lah buku karangan dia, tapi banyak tadak dah lah. Dan Minhajul Minhajul Abidin ni termasuk kitab Imam Ghazali yang paling popular lah di kawasan Asia Tenggara ni. Kita Minhajul Abidin dia dibincang tentang 7 Aqabah dia panggil. Aqabah tu mana apa pi? Bukit gunung. Kita anggap bukit je lah dah. Bukit mana 7 penghalang sebelum nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 7 halangan untuk dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Halangan pertama dia panggil halangan ilmu. Ilmu nombor 1 sekali. Berarti nak buat apa-apa, nak dekat dengan Allah, kena ada ilmu nombor 1. Tak ada ilmu, tak betul belaka jadi. Amal ibadat salah, akidah salah, apa pun salah. Dia kata perlu pada ilmu. Jadi jangan buat lebih kurang dengan ilmu lah. Kau boleh ilmu ni kau ulang kaji semua. Ulang kaji semua, takut ilmu yang kita tahu dulu hari ni kita lupa. Jadi kita buat majlis ilmu ni, di samping nak ulang kaji ilmu, kita juga kalau boleh nak ada barakah dalam rumah. Majlis ilmu ni majlis yang barakah, malaikat akan datang. Jadi kita akan buat majlis ilmu dari semasa ke masa kalau boleh. Ni kita cuba baca bab taubah. Taubah ni ukubah yang kedua. Dan kita sebut perlu diketahui bahawa peringkat taubah merupakan peringkat yang paling suka, kerana masalahnya sangat penting dan bahayanya sangat besar. Apa bahayanya? Kadang-kadang kita hari-hari buat dosa tapi kita tak pernah nak taubat kepada Allah SWT. Kita nak taubat walaupun kita buat dosa banyak. Kadang-kadang kerana kita dah ralik, lara, kita tak sedar bahawa kita buat dosa. Kita tak sedar. Kita banyak kali kita nampak dosa orang lain, dosa kita tak nampak. Dan Imam Al-Ghazali pernah mendengar ucapan seorang ulama yang tinggi ilmu serta amalannya, iaitu Ustaz Abu Ishaq Al-Asfarayani. Beliau berkata, aku telah berdoa selama 30 tahun agar Allah melimpahkan taufik taubat nasuha hingga aku merasa kehairanan. Subhanallah, suatu hajat yang aku pinta selama 30 tahun belum juga aku kecapi hingga kini. Kemudian aku rasa seolah-olah aku sedang bermimpi dan akan mendengar perkataan ini. Ya Abu Ishaq, hairan engkau tentang perkara itu? Tahukah engkau bahawa permohonan kamu itu ada agar Allah mencintaimu? Tidakkah engkau mendengar bahawa Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan bersih kelakuannya? Adakah engkau menganggap bila seorang ingin disukai, ia merupakan satu perkara yang mudah? Lihatlah ketekunan dan perhatian para imam dalam perbaiki hati mereka dan bagaimana mereka persiapkan dan membekalkan diri untuk bekalan akhirat. Apa makna taubat? Taubat ni salah satu nak minta Allah ampun dosa kita. Tapi kat sini Abu Ishaq ni, apabila kita bertaubat ni, seolah kita nak Allah Ta'ala sayang kita. Jadi benda tu bukan benda mudah. Mana 30 tahun dia taubat, 30 tahun. So dia rasa Allah Ta'ala belum ampun dosa dia, seolah begitu. Jangan ingat kita taubat sekali Allah Ta'ala ampun semua dosa. Jangan ingat begitulah. Tak semudah macam tu. Anggap benda tu berpayah. Masa besarnya kita anggap taubat tu benda mudah. Buat dosa hari ni kita minta ampun, esok Allah Ta'ala ampun dosa. Dosa kita buat dosa baru, kita minta taubat. Mungkin betul begitu, tapi kalau kita duk bayang macam tu, ia akan memudahkan kita buat dosa. Kita tak fikir panjang dah. Kita tak bimbang, tak takut Allah tak ampun dosa kita. So kita tak rasa apa-apa. Buat dosa, esok taubat. Buat dosa, esok taubat. Kita tak nak perangai macam tu ada dalam diri kita. Anggap payah Allah Ta'ala nak terima taubat kita. Jangan mudah nak ke dosa dan jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melambatkan taubat sangat berbahaya kerana dosa pada mulanya membuat hati dia keras,
dan akhirnya membawa kecelakaan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, jangan kita lupa akan kisah iblis yang pada mulanya mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, tetapi akhirnya jatuh dalam keadaan yang sangat hina dan kufur. Demikian juga dengan apa yang dialami oleh Bal'am bin Baura yang tergoda dengan harta benda kerana disuruh mendoakan kecelakaan untuk Nabi Musa AS. Akhirnya dia sendiri yang menemui kecelakaan dan kerugian besar. Kita harus sedar dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Nombor satu, bersungguh dalam beramal. Mudah-mudahan kita dapat melepaskan akar-akar Isra. Isra apa ni? Yang bersarang dan hati, dan dapat membersihkan hati dari segala dosa. Isra ni berasa macam kejahatan juga lah, kan? Apa tak ingat? Jangan sekali-kali merasa aman di kekerasan hati yang disebabkan oleh dosa-dosa itu. Mereka dosa yang kita lakukan, setiap hari kita buat dosa, dia ajak hati jadi kerah. Makin lama makin kerah, makin lama makin kerah. Dan apabila hati dah kerah sangat, kita akan jauh dari Allah SWT. Jadi didik diri untuk lembutkan hati dengan taubat pada Allah SWT. Pasal kita tengok manusia ni makin tua makin kerah, makin tua makin kerah, payah nak dengar nasihat. Kan dosa yang kita lakukan, kita tak sedar. Kalau iblis buat dosa sekali, Allah Ta'ala halau di surga, kita buat dosa hari-hari, kita tak sedar. Kita bukan maksum. Kita kadang kita dosa kita baik sangat, ya? Kita bimbang kalau dosa yang kita lakukan setiap hari menjadi hati kita makin lama kerah, makin kerah, makin kerah. Mana hati kita akan lebih kerah pada batu. Batu pun air mengalir dari batu. Tapi kita kerana hati kerah, tak pernah rasa bersalah dengan dosa kita, tak pernah menangis takut akan Allah SWT. Kemudian renungkan keadaan diri kita. Jika kita rasa seolah-olah ada melakukan dosa, segeralah bertaubat. Mari kita kena buat muhasabah diri semua. Cek dosa kita ada ke tak dosa kita buat. Mustahil kita tak berdosa. Ulama besar rasa dia bersalah semua. Kita ni orang jahil rasa kita tak berdosa. Sesuatu yang menipu kita sebenarnya. Jadi kalau kita dah rasa kita melakukan dosa, dosa walau kecil, walau besar zarah sekalipun, segera bertaubat. Dan jika selamat dari dosa, bersyukurlah kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Bergambar begini, berusaha untuk jauh dari buat dosa, berusaha untuk jauh dari buat dosa. Kita harus sedar dan bersungguh dalam beramal. Mudah-mudahan kita dapat melepaskan akar-akar Isra yang bersarang dalam hati-hati kita dan dapat membersihkan hati dari segala dosa. Jangan sekali-kali merasa aman di kekerasan hati yang disebabkan oleh dosa-dosa itu. Kemudian renungkanlah keadaan diri kita. Jika kita rasa seolah ada melakukan dosa, segera bertaubat kepada Allah SWT. Dan jika kita rasa kita buat dosa lah, maka kita belajar bersyukur pada Allah SWT dalam melakukan ketaatan. Sebagian orang soleh mengatakan bahawa hitamnya hati disebabkan oleh segala dosa yang telah dilakukan. Mana hati gelap, hati kerah, hati hitam tu kan ada dosa kita lakukan. Dan kita tak pernah rasa kita berdosa dan tak pernah nak bertaubat pada Allah SWT. Itu masalah kita semua. Ada pun tanda bahawa hati seorang itu hitam ialah tidak takut atau terkejut apabila melakukan dosa. Mana perlu kali, contoh lawan minarak lah, dia tak ada rasa apa-apa dah. Orang yang tiba rasuah, dia tak rasa apa-apa dah. Jadi dah sebatin dia orang. Tidak takut atau terkejut apabila melakukan dosa. Tiada kemanisan dalam melakukan ibadah dan hati degil untuk mendengar nasihat. Itu dia. Kalau hati dah kerah kerana banyak dosa, kita degil. Kita payah nak dengar nasihat dah. Malah kita tolak semua nasihat yang mana kita rasa nasihat tak sesuai dengan nafsu kita. Setiap nasihat ni kadang bercanggah nafsu kita, nafsu akan tolak bulat-bulat. Kita tak fikir benar salah dah. Kebenaran bukan apa yang kita cari. Hanya kita tolak suatu kebenaran kerana bercanggah nafsu kita dan keinginan kita tadi. Apa pernah dengar lah orang lelaki yang isap rokok, yang ketagih dengan rokok, jangan siapa nasihat dia untuk berhenti rokok. Siapa nasihat dia berhenti rokok, dia putus kawan. Siapa tangga tu? Tamu dengan nasihat satu hal tapi sanggup putus silaturahim dengan kawan hanya kerana nasihat jangan merokok aja. Blokir minum arak lagi.
Jaga molek. Abah nak ulang balik, kalau boleh kita jaga jangan buat maksiat aja. Ya. Pasal bila kita laku maksiat, kita tak tahu Allah ampun ke maksiat dosa kita tadi. Kita takut Allah tak ampun je. Takut Allah tak ampun dosa kita. Okey, dengan molek dia, setiap kali kita nak melakukan kebaikan, nak buat majlis ilmu, setan akan guna manusia untuk menghalang majlis kita. Macam-macam halangan ada. Dia kalau tak bersungguh, tak tabah, memang kita gagal untuk mengadakan majlis ilmu. Ni permainan setan berlaku untuk ganggu majlis kita. Ingat molek. Tak salah budak. Bukan budak yang salah, budak menangis, bukan salah budak, tapi permainan setan tadi. Ingat molek. Jadi kita berusaha untuk lawan benda-benda macam tu. Seterusnya, janganlah menganggap perbuatan dosa itu suatu perkara yang remeh. Janganlah menganggap perbuatan dosa itu suatu perkara yang remeh sehingga menganggap diri sudah bertaubat, padahal berterusan melakukan dosa besar kerana menganggap dosa yang dilakukan kita ada dosa kecil. Itu yang kita bimbang. Apabila ketagih dosa ni, kita tak ada rasa apa-apa dah. Itu kita bimbang sekali. Kadang-kadang pernah lah kita cuba nasihat orang, kadang-kadang sejam buat satu benda, kita tahu. Tapi kadang-kadang manusia ni suka kait dengan orang lain. Dia tu, Pak Mak tu buat kau. Masalah begitu. Jangan kait dengan orang. Pasal dosa Pak Mak curi kata. Pak Mak tanggung. Kita pergi curi ikut Pak Mak tu pasal apa? Dia tahu curi tu berdosa kan? Dia ingat molek. Jangan kait dengan orang. Pasal kita akan tanggung dosa kita sendiri. Ayat apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang akan tanggung dosa masing-masing. Bukan orang lain tanggung dosa kita. Dan kita tak tanggung dosa orang. Jadi kalau boleh jangan sibuk dengan dosa orang lain. Sibuk dosa masing-masing. Kita dah tak mampu nak tanggung dosa kita, tapi kita sibuk dosa orang lain, kita bimbang, takut apabila sibuk dosa orang lain, kita akan hadiah pahala di akhirat kelak ke dia. Kalau tengok orang melakukan kejahatan, kemungkaran, kena tegur tak apa. Jangan hina orang. Jangan hina orang yang melakukan kejahatan dan kemungkaran. Kita marah kejahatan yang dilakukan, tapi jangan hina batang tubuh. Kadang-kadang kena kita marah orang jahat, kita hina batang tubuh dia sendiri. Jangan molek. Tapi yang mustahaknya jangan hina manusia melakukan dosa dan maksiat. Bukan mana kita sokong dia, tapi jangan hina. Kita tahu dengan ilmu, kita tahu itu kejahatan, itu kemungkaran. Kita tak tahu, takut esok bila Allah beri hidayah ke dia, Allah tak ampun dosa, kita tanggung dosa kena hina dia. Jaga molek benda kita. Ini seorang ulama Kahmah bin Hasan pernah berkata, aku pernah melakukan satu dosa. Orang ulama besar melakukan, lalu menyesal dan menangis. Selama 40 tahun. Buat satu dosa menangis 40 tahun. Orang bertanya, apa dosamu? Ya Abu Kahmas. Jawabnya, pada suatu hari aku didatangi oleh seorang tetamu. Lalu aku membeli ikan goreng untuk menjamunya. Setelah tetamu itu selesai makan, untuk membersihkannya, aku mengambil segumpal tanah milik jiranku tanpa izin. Jadi dosa ambil tanah kawasan rumah orang untuk basuh tangan dia. Itu pun dianggap satu dosa dan bertaubat 40 tahun. Bayanglah kita yang hari-hari buat dosa tapi tak rasa apa-apa. Itu pun kita anggap kita ahli surga, kita bukan anggap kita ahli neraka. Ingat molek, daripada 1000 orang yang mati, seorang saja ahli surga. Jangan duk bayang kita ahli surga. Kita bayang kita ahli surga. 1000 orang yang mati, seorang saja ahli surga. Cubalah kita renungkan keadaan diri kita. Insahlah sebelum dihitung di hari kiamat, dan segeralah bertaubat sebelum ajal tiba. Ini kerana kehadiran ajal kita tidak diketahui. Sedangkan dunia ini penuh dengan kepalsuan dan penipuan. Dunia ini dipenuhi dengan kepalsuan dan penipuan. Penipuan ni yang kita tertipu, kita tak sedar yang kita sedang tertipu oleh iblis. Syaitan sedang menipu kita, tak sedar. Nafsu dan syaitan adalah musuh kita yang paling utama di dunia ini. Maka rendahkanlah hati dan pohonlah perlindungan kepada Allah SWT. Musuh yang besar nafsu dengan syaitan, dan dia hasut kita dan kita tak sedar bahawa kita sedang ditipu oleh syaitan dan nafsu kita.
Oleh kerana dia kata, rendahkanlah hati kita, tawadhu'lah, sentiasa mohon perlindungan pada Allah SWT dari syaitan tadi. Kita masih ingat akan kisah Nabi Adam AS. Baginda diciptakan oleh Allah dan diberi roh, kalau diangkat oleh malaikat ke dalam surga, tetapi kerana melakukan satu kesalahan yang tidak disengajakan, baginda diturun ke dunia. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam, aku ini teman yang bagaimana bagimu?" Adam menjawab, "Teman yang paling baik bagiku." Allah berfirman, "Ya Adam, keluar engkau sekarang juga dari tempatku ini dan tanggalkan dari kepalamu mahkota kemuliaan pemberianku. Ini kerana orang yang melanggar laranganku tidak berhak menjadi temanku." Nabi Adam langgar, derhaka bahawa sekali saja. Itu balasan dia. Jadi kena banding kita. Nombor satu, Nabi Adam sekali je buat salah, Iblis sekali je buat salah, kita berapa kali buat salah. Kita tetap tak rasa apa-apa. Menurut sebuah riwayat, setelah itu Nabi Adam menangis sehingga 200 tahun lamanya. 200 tahun menangis kerana dosa tadi. Akhirnya Allah menerima taubatnya dan mengampuni kesalahannya yang hanya sekali itu, iaitu memakan buah yang dilarang kerana tipu daya iblis. Nampak? Sekali 200 tahun bertaubat menangis. Begitu sikap Allah terhadap Nabi dan pilihannya. Bagaimana pula keadaan orang biasa yang punya dosa yang tidak terhingga banyaknya dan tidak mahu bertaubat kepada Allah SWT. Demikianlah permohonan orang yang bertaubat dan menjerit dalam hatinya seperti Nabi Adam AS. Maka bagaimana pula dengan keadaan orang yang terus menerus melakukan dosa dan dia tidak bertaubat kepada Allah SWT, malah terus hanyut dan sesat. Saya cukup setakat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.